Assalamualaikum geng, aku Hakim Isnan, pernah berkayuh solo dari Banting ke Mekah selama 6 bulan. So perjalanan tu sangatlah jauh, aku kayuh sorang-sorang beribu-ribu kilometer. Korang boleh tengok video kat tepi ni kan. So banyak pengalaman yang best, aku jumpa orang, aku pergi kat satu tempat tu yang tak pernah aku pergi pun. Contoh kat Laos, aku tak pernah jejak Laos pun, aku kayuh dekat negara-negara tu. So banyak pengalaman yang best. Dan kali ni aku rasa tak puas lah pengalaman tu. Untuk aku kongsikan lagi pengalaman yang aku sebelumnya aku kayuh tu. Memang best, seronok sebab dapat jumpa orang bermacam-macam di negara-negara lain. So, kali ni aku akan buat satu lagi pengembaraan yang lagi gila dan lagi best dan panjang juga. Iaitu aku akan menaiki sesuatu. Korang akan tengok video ni sampai habis. Tapi aku akan bagi tahu aku akan pergi mana. Dari Malaysia ke Eropah dan selama 6 ke 7 bulan juga. So panjang perjalanan tu. Dan aku akan buat satu video macam share pengalaman dan video-video tu lagi best di YouTube. Korang kena follow, subscribe video aku, YouTube aku, channel aku. Lagi orang cakap bagi aku semangat lah untuk aku buat video ni dan pergi ke sana, explore tempat-tempat menarik. Dan aku akan buat satu documentation yang proper lah untuk korang ada manfaatnya untuk tengok video-video aku ni. So, let's go. Tonton video aku sampai habis. Akan ada satu surprise juga. Korang akan tahu aku akan menaiki apa. Kena tengok video ni sampai habis. Okay, alright? Let's go. Okay geng, by the way, hari ni hari yang dinantikan. Aku nak ambil satu motor yang special sikit lah. Korang nak tahu, tengok video ni sampai habis. Sekarang 16 hari bulan 4. Korang tengok 16 hari bulan 4 pukul 11. Aku tahu benda ni macam satu penantian yang lama. Aku nak appreciate gila momen ni lah. Memang aku nantikan gila sebab aku rasa the only cita-cita dream aku untuk keliling dunia. Tapi dengan apa, korang kena tunggu video ni. Now aku di rumah parents aku kan. So aku rasa dah tak lama aku duduk sini sebab lepas ni aku akan banyak travel. Jadi satu kenangan yang best lah bila membesar di sini. Lagi-lagi kat Banting. Aku memang orang Banting kan. Tapi ada satu lagi perjalanan yang aku akan hadapi lah. Dan korang kena support aku lah tengok video ni weh. Jom. Sekarang aku on the way ke Taman Sri Muda nak ambil motor. So perasaan aku memang nervous lah. Tak tahu nervous ke excited. Memang yelah benda yang aku nantikan lama dah nak dapat motor tu. So memang nervous lah. Baru kena saman ke? Iya. Tak ada. Ini kopi O. Kopi O ini apa? Kopi O Tanpa tu minum kopi. Ini dia, ada minuman Indo. ada lah. Ini kamu minum nak try lain? Sama aja. sama ini yang enak nih menurut Oke, nah itu favorite kamu. Kopiko. Oke. RM7.60. Yo. So sebabnya motor tak dapat lagi. Maknanya motor tak boleh bawa balik. Motor ada dekat kedai. Tapi tak register insurans semua lagi. Lagi 2-3 hari settle. So kita short untuk buat announcement. Tak apa, kita terus announcement je lah kan. Oh ya, tak. Dekat dalam kedai kan. Iya, tak masalah. Sebenarnya kita ingat nak mau proper announcement dekat car park kan. Tapi tak apa, kita buat je terus short. Dah sampai sini kan. Tak apa, boleh. So nanti 2-3 hari baru ambil balik. Datang lagi. Oke. Sampai. Just 2-3 days lah. Okay, never mind. Boleh. Your side up to you. Okay, sure. Okay geng, by the way aku dah dapat kunci motor dia. Cuma motor tu tak boleh bawa balik sebab tak register lagi. Dan korang nak tengok motor apa, let's go. Aku pun excited. Nak tengok, jom.
Gila lah. Wah. Aku excited tu sebabnya aku play Yamaha LC nak bagi satu orang cakap inspiration kat orang yang lain yang tengok ni nanti one day kan. Motor apa-apa pun boleh. Even LC ni pun, kecil motor ni pun boleh bawa ke sampai ke Eropah. Tu lah. Memang ni pilihan terbaik aku lah. Pilih motor Yamaha LC dari GT Max. Yang penting dari GT Max. Korang nak beli motor ke apa-apa jenama Yamaha dekat GT Max. Dan aku tak sabar nak naik motor ni sampai ke Eropah. Wah, gila. Tadi kan kau ambil pula. Okay, jom, ayo. So, on the way balik. Kecewa sikit lah tak dapat motor kan. Tapi nak macam mana? Tak siap lagi dia punya registration dia. Kita balik dulu lah. So, tenang-tenang dulu. Buat persiapan sebelum nak ride tu nanti kan. So, kita balik dulu. Nanti aku akan ceritakan apa sebenarnya perjalanan ni untuk apa semua kan. Apa aku punya road, apa negara-negaranya. Kenapa aku pilih Yamaha LC tu kan. Ada ceritanya di sebalik tu semua. Dan macam mana aku punya costing dan everything lah. Duit tu macam mana aku nak dapat. So aku harap korang support lah YouTube aku semua. Dan ada benda yang aku nak jual juga. So ni satu perjalanan yang jauh sangat, panjang sangat. Dan aku perlu bersabar lah untuk pastikan benda ni berjaya, misi ni berjaya. Let's go balik. Okay guys, itu saja video hari ni. Sebab tak dapat motor, yelah aku ada miscommunication sikit dengan tim sana. Motor tu belum register lagi sebenarnya. Tapi tak apa, kita ambil gambar, tengok motor macam mana depan depan. Memang nice, memang aku excited lah nak start this journey lah. Dan satu lagi, aku nak korang support aku dengan setiap pembelian kerepek ni. Dapatlah membantu perjalanan aku. Lagi-lagi dari segi pembelanjaan, minyak motor dan lain-lain lah. Dan satu lagi, harga dia RM26. Setiap pembelian RM1 aku akan sedekahkan ke masjid-masjid. So korang beli RM26, RM1 aku akan sedekahkan di masjid mana yang aku singgah dan stay lah. So setiap masjid di negara-negara mana pun aku akan make sure aku akan sedekahkan setiap ni. Mungkin ada keberkatan di situ. Setiap perjalanan aku dengan korang beli support aku dan aku sedekahkan, ada satu makna yang ada value lah dekat video aku, pengembaraan aku. Dan korang pun dapat lah manfaat dan sedekah tu. InsyaAllah aku harap korang support aku, subscribe, tekan butang like dan buat notification jugalah. At least ada keluar video aku, ada keluar notification. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video seterusnya.